Tahu tak, tahun 1912, kapal paling megah di dunia, kapal Titanic, sedang berlayar pada waktu malam yang sangat sejuk. Mereka tak tahu bahaya sedang menunggu dan mereka percaya kapal ni mustahil untuk karam jika berlaku apa-apa. Tapi pada jam 11.40 malam, satu hentakan kuat berlaku. Titanic telah melanggar bongkah ais sebesar bangunan. Badan kapal koyak sepanjang 90 meter dan air mula masuk. Dan dalam masa 2 jam setengah sahaja, kapal mewah tu tenggelam perlahan-lahan. Tapi ngeri bukan setakat tu, lebih 1,500 orang terperantat dalam laut beku. Air laut malam tu cuma 0 darjah Celsius. Ramai mati bukan sebab lemas, tapi sebab badan beku hidup-hidup dalam masa 15 minit. Jantung berhenti perlahan-lahan. Kapal penyelamat sampai lambat. Ramai terapung dan mereka semua terdiam, tak bergerak, tak bernyawa. Mereka mati dalam senyap. Hanya bulan jadi saksi. Titanic bukan sekadar kapal karam. Ia bukti kadang yang paling megah pun tak mampu lawan kuasa alam. Dan malam tu, sejarah membeku dalam laut.